Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi dengan kalian semua tentang mazhab dalam panahan. Sebelum ni kita selalu dengar mazhab dalam fiqh. Contohnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanbali dan mazhab Imam Hanafi. Itu dalam fiqh. Yang ni kita nak bahaskan tentang mazhab dalam panahan. Bisa dengar tak? Jadi sebenarnya dalam panahan ni pun ada mazhab, ada cara dia. So kita akan masuk dalam mazhab panahan Islam. Dalam panahan Islam ada mazhab dia. Pertama sekali kita kenalkan dengan Imam Tahir. Kemudian kita masuk Imam Ishaq. Kemudian kita ada Imam Hashim. Apa yang membezakan ketiga-tiga imam ni? Yang pertama sekali, Imam Tahir fizikalnya rendah dan Imam Ishaq fizikalnya sedang. Manakala Imam Hashim pula fizikalnya tinggi. Itu yang membezakan ketiga-tiga imam ni. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan untuk hari ni, untuk hari Sabtu ni, apa yang saya cuba nak sampaikan? Yang saya nak sampaikan hari ni ialah cara mengambil anak panah mengikut mazhab yang saya sebut tadi, mengikut cara imam tadi. Yang pertama, kita ambil Imam Tahir. Imam Tahir seperti memegang tombak. Nampak? Ini Imam Tahir. Manakala Imam Ishaq pula seperti paruh burung. Nampak? Seperti paruh burung. Jadi Imam Ishaq. Dan kalau Imam Hashim seperti memegang pen. Tapi apa lagi yang membezakan ketiga-tiga imam ni selain daripada mengambil anak panah? Selain dari itu adalah cara menariknya para imam. Ada yang tarik pada hidung, ke cuping telinga. Ada yang tarik pada bibir, pergi ke cuping telinga. Ada yang tarik pada sedagu, pergi ke cuping telinga. Jadi dalam bab paras tarikan, ketiga-tiga imam sama, cuping telinga. Cuma cara menarik sahaja yang berbeza. So kalau hampa nak tahu setiap imam ni tarik macam mana, apa boleh komen Mamluk dekat ruangan komen. Dan kalau banyak, kalau ada yang komen, baru saya akan buat penjelasan tentang cara menarik setiap para imam, InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.